Dek panjang nama nong lu. Aduh nomor. Mak kawan-kawan lain lu. Mungkin yang lain disibuk, Mar. Biasa ramis gue. Iya. Oh iya, dari tadi ya ceria Bayu nama nong lu nampak doa. Ada masalah lu. Aduh nomor. Ceritalah. Walaupun awak jarang ngumpul sama muda, tapi awak tetap bagian dari pemuda sekong lu. Entah lah, Mar. Barik dewa rasanya. Barik lu. Malah lebih barik daripada ngadang anak orang. Lepak garah belum merta aku mah. Nah, bagara aja lu. Iya, Mar. Dah ada. Oh, kalau mau itu balik alih lu. Tunggu dah lu, Mar. Ada lu. Awak ya agak sedang panik sikit, Mar. Tegakak pemuda gitu bangkit menggarik balik. Wah, situ. Jadi awak agak baan elok untuk kampuang gitu lah. Suwe ada yang lu. Kalau awak itu walaupun awak jarang ngumpul sama pemuda sekong, tapi awak tetap bersipati ke sekong lu. Ah, iya tuh, Mar. Betul tuh. Kalau menurut awak lu elok acok je Ramadan perkumpulan masyarakat tu lu. Ah, iya ya, Mar. Mantap tuh, Mar. Jadi Marta keluar ada waktu namanya ngumpul lah di situ balik. Jadi lu. Nak mau itu lah lu. Balik lah awak lu. Harilah senjo lu. Pergi lah makan ternak dulu ya. Ah, iya, Mar. Makasih banyak, Mar. Yo lu sama-sama. Lah balik lu. Jadi Mar, jalan, Mar. Yo lu. Bayo, yuk tanya ke pemuda sekolah. Nah, jadi dah. Ki, tu ada orang tanya tu ah. Hah? Tu. Dah, tanya saya dah. Siapa tu pemuda sekolah? Tak, tu semua dah. Memang ada ada. Kau dah, kamu bagian undangan dah. Untuk pemuda sekolah di negara ini. Tinggal undangnya. Kau undangnya dah. Aku pun nak balik ni mah. Ay, tidak lah dah. Belum meralik dah. Muat lu dah. Mengan cepet-cepet lah dah. Nampak lu kapal tu lain. Ah, yalah dah. Terima kasih tu dah. Dah, terima kasih dah. Kira jangan sampai nak datang ke acara nak dah. Enggak. Dah, awak balik tu dah. Dah. Oh, ikut mah dia pas lewat tamu kita. Besok siang kita rapat dengan tua pemuda. Jadi dah untuk udang yang tidak hati awak dia udang. Ah, ale kawan, tinggal kapal di pelabuhan mah. Awang salah. Nanti yo pasti kan. Iya ada kawan. Kalau dah pepoi lu dah. Jadi dia nyelok jalan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ada nantu ama rupa puji masuk ama mah. Ada okey bagai itu. Mana si Aima? Ada lah di rumah masuklah. Oh, imbon tak mah? Di tempat tadi. Di mana? Ya. Ya, Pak, tunggu patah. Puji, oki, ada tu. Masa lalu? Dan masuk aja aku. Ada tu. Ikut aja. Besok siang wak do rapi ST ya. Oh, gitu. Makasih infonya, Ki. Oh, nak itulah Zia. Kami balik dulu. Ayo, Puji. Zia. Makasih, Oki, Puji. Assalamualaikum. Salam.
tiba orang lah. Be, mau dah nak gagak dia. Dia, lah lama coba dia. Dah Fauzan, alhamdulillah dah. Makin rancak je dia dah kini ya. Dah bisa je dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti lain. Ya tak. Ni mai yang lain kau. Tak tunjuk tipu ni. Berdua je. Iya tak. Tu nya dah tipu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta di lekwan. Lah mau ada Fauzan nunggu. Ulun Lydia. Kalau untuk adik lama pun dah tunggu. Di dah Fauzan tadi Pia bergaduh kini Halimah. So dia udah gaduh mata Zia gaduh lah. Zia dok kayak Halimah lah duduk. Zia, ada nampak apa je di rumah Zia? Tidak tahu Zia ada Zia ini kau lah di siko tadi. Deh, antara ala si Puji tu. Lah baure belum ikut ada menunggu. Nak jo tibu je kan. Tayo, padahal Inyo nang ngecek tapi waktu kini Inyo nak terlambat kan. Tak yo, seorang inyo je lah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, jom ni kawan-kawan. Kita mulai repek je. Baiklah. Kawan lah terlambat nyosak pula. Bukannya kami nanti kawan dari tadi. Capeknya Puji sedangkan Puji selama tibu. Tayo dah kau lain. Kan lebih tibu satu ya mah. Jadi kita mulai repek lain. Jadi bah cara yang kita buat ketipu oleh kawan-kawan. Bah Zia. Tinggal. Bah dia. Atau Tak ni mak biar dia. Udah kau cara bahasa kita mulai. Lebih sibuk satu ya. Halo Mar. Di mana Mar? Kau di rumah petek tu lah. Oh, di tempat petek tu. Yalah, nanti situ biarlah mak tulis tu. Ada perlu ah. Jadi kalau nanti sekolah. Marta ni tak sibuk kau. Sibuk mana lain tak lo? Jadi tujuan awak ke situ ada perlu ke Marta mah tentang gapek. Oh iya gapek dan potongko ni hadir kawan-kawan nak sudah ni lo. Iko mana tujuan awak ke situ Mamar. Jadi tentang gapek patangko dan hadir lagi banyak. Cuma tak do yang serius tu. Lalenga dek game, lalenga pulo dek TikTok. Tak tentu hari siang je malam ni Mas. Mungkin semakin maju teknologi pun semakin menurun kualitas adik-adik gitu. Kan hendaknya masalah itu. Kalau mau itu you nak nama dia pedian dulu. Ya. Kalau Nek Marta baa rancak solusi untuk budak-budak itu dulu ya Mar. Kalau menurut awak mulu ya. Ada eloknya kita temui daal dulu. Ya.
Oh, dulu kan Inyo lama jadi ketua muda di kampung itu kan. Oh, kebetulan Inyo lagi di rumah sini. Rumah kini tu. Lagi di rumah sini. Jadi kalau itu mata you rancak warna sama dia itu tu Mar. Jadi kita yang muda-muda pun eloklah membawa yang tua untuk bayu namanya. Suwe wak dulu. Oh, kalau untuk menyampaikan ke Kezia, biarlah wak cuba mengeceknya balik Jadi rancak ada Marta. Jadi kalau visual namanya biarlah awak temui si Daal tu. Oh, jadi dulu. Yo Mar, balik lo. Nak kami nak bagi dulu lah. Teklah sama je basuh-basuh. Dah yo kau nak Selamat Ri. Suuk. Alah, aman. Awas Mak Ri, awas. Awas. Dia, jetlah masuklah. Kak biar dah. Balik lah lu. Kau nak kuzan lah, beb. Nak Nabi lagi dek cewek ya. Lah Ri, lebih lah Ri. Kalau lah main game tu nak bisa digadual itu. Tak adik kau ketuan lah. Oh Mak Ri, besok rapik ketua lah. Bisa Yaki. Aman tu. Kalian beb. Jadi bas. Dekor kawan-kawan. Beb, dekor besok kita rapik nak di pos pemuda ni. Di ordernya ketua nak terbuka lah pengenalan lah. Dapat aja lah bang, cak deh. Sesuai Wak Rejang suntuk aja Wak dalam ruangan baru ini. Menangnya ni Mas. Iya, Tuhan. Jangan pandaran. Kurang mungkin ni Mas. Macam jelasan. siapa lu nelpon gua? Ni nak keluar nak? Cari dulu. Siap dulu. Halo. Waalaikumsalam. Hanya tu ah. Berapa? Bila? Debi, suap. Jadi tu ah. Debi kuat sampai kau. Ya, waalaikumsalam. Itu mah je. Nya kedua ngecek rapik lo besok ya. Bila besok? Ya, besok yang kedua. Di dulu nak bang. Oi, lang kan? Lah kita sampai pesan kedua lah. Besok lah. Balik suapkan rapik besok tu besok lah kecen. Dek, aku sedang main lah. Bla. Lah deh, keluar lah. Alah, gila. Kawan. Kan itu yang dinamakan pucuk di cinta ulang putih buah kawan. Nak cik-cik kawan mah. Tapi kita ke rumah Fia. Tu? Dia tu Fia tu ah. Itu beda mah kawan. Tu mana nanti mah ikut kita menurut. Itu Fia tu ah. Ya, imbolah Fia tu kawan. Fia. Maaf Fia. Dah puji. Ada. Fia, maaf ya. Kau aku peka kau daerah. Tumben dek lady dingin dia weh. Biasanya nak sagak lah. Nampak lagi musim penghujan ni kawan ya. Alah kalian lah. Oh, gitu mas Fia. Jangan sama lagi baju. Oh.
penyampaian pesan dari ketua mah. Oh, bitu. Nak bitu dah. Duduk lah kat sekolah dah. Alhamdulillah. Iya tu. Iya. Ngeri lo mah. Weh, seru lo mak. Lepi awak cuba lo lah. Lo pada itu lah Balan. Tak pula kan. Itulah kawan. Kalau pacaran tu jangan sembarang aja. Kalau pacaran tu saling kerja. Yo Pia, itu rapid lah di pos pemuda ni Pia di outdoor ni. Di mana Balan? Ya, dekat hati tu ah. Oh, dia nak sojok lo mas mandang situ ya. Ayo. Ayolah, makasih lah datang jauh-jauh kemari. Yo Pia, sama-sama aja dah. Ya dah, mana? Wah, cari Kak Kezia. Kau nampak ke dia? Dia katen tak ada. Oh, yang kasih dia. Ya dah. Atu dah. Ada perlu ke Zia mah? Aduh, atu dah. Tadi udah lah balik dari rumah Zia mah. Tak jadi, tak ada orang lah. Kebetulan udah li sobo semua patir tadi kan. Jadi datanya semuanya maksudnya Zia katih. Aduh, atu dah. Kau beralek udah lah. Lu lah lama lah. Mungkin ni lah. Aduh, atu dah. Kebetulan li di Siko udah menyampaikan pesan dari ketua pemuda. Masalahnya 2 hari lagi wak Ramadan rapik. Oh, jadi dah. Kalau itu yo dah balik lu ya. Ayo dah, makasih dah. Nak dekat rumah lo. Oh, sebenarnya siapa yang kau beralek lo dah lah. Tidak lah. Lah dulu ya. Ya dah. Dah. Yo. Dah. Dah. Kawan dah. Yo. Pusat dah. Datuk. Yo. Duduklah tak. Kau gambar yang nanti dah, memang game jang lagi. Ni tu urusan talu kau tahu juang ah. Gambar nanti dah, memang game jang. Wah, kau ang kau. Batuk lesen saja tak. Alhamdulillah lah saya ada. Ada perluan tak di sekolah? Jadi sebenarnya pemuda-pemuda kita nak amuannya berkumpul bila dulu. Ya. Itu. Jadi bahas supaya minta tolong amai pemuda mah. Bahas supaya awak ko kumpul model basaku model dulu dia. Kok dapik ngecek dengan kawan-kawan tu kalau dapik kok yo sebenarnya dapik lah tipunya. Jadi itu namanya. Dapik yo jangan bermain dapik yo wak bangun dah ngawi gitu kau lihat dan elok-elok ni Ya betul macamnya. Nah itu tu ambu ambil lah ya lo nak minum lo nak buka dulu biar ngilu lah. Jadi nak apa lah. Minum tak tu dah. Ya. Betul ah, minum betul ah. Jadi kasih Kau dia yang kau buka kali kau.
Ikut lah. Cerita tu nak. Tak buka tu. Jadi nak. Kau insya-Allah duitnya lain lah mak tu. Lain lemah. Cuba ada datuk tu. Jadi. Kau dah? Yo, Apa nak beli ke? cuba datuk tu. Ya. Baras tu. Ya, mandi ya. Kau lain 50 batang lain mungkin di sekolah. Ya, lah banyak tu. Ayo nak tu. Susah buat perempuan masuk lah. Kau buat di. Jadi nampak internet kau yang lama rusak untuk jadi gitu lah. Rusak bah cik datuk tu. Jadi yang nampak dah ah. Adalah game namanya kan. Game WA. TikTok namanya aku tak tahu dah. Ampun tak lah tahu datuk ah. Jadi dia lama rusak tak habis yang malam lagi leh. Yo. Bila tak habis leh. Kalau itu kecil datuk dia nak setuju ah tu. Batu. Bukannya wak tu kalau internet wak masuk kasih kau tu tak rancak itu tu. Pertama cerita tu lah. Komunikasi wak tambah mudahnya tu lah. Iya. Iya. Tambah gampang. Anak adik anak-anak wak tu kan mencari pembelajaran wak tambah lasuah. Kalau dia orang nak pandai internet tu itu susah tu. Kalau awak bersama-sama tu kan ada cuba datuk buat grup WA. Kan tak rapi kau kan tak harus lo bersama-sama wak harusnya dunia kan wak rapi bersama tu tak mungkin. Kadang kawan guys, adik-adik kadang sibuk nolong kayaknya lagi kan. Kalau membawa untuk musyawarah rancak juga wak buatnya kadang-kadang tu. Bukan itu kan yang kadang tu lah tinggi pengalamannya dari kita Iya. Jadi tolong bimbing dia ada lagi ya. Kalau membimbing tu lah dulu membimbing adik-adik lagi kan. Tapi kalau tidak mengerti juga nya, yo baliklah ke pribadi masing-masing nya. Lah payah luaknya kan, lah meritu majanya ndak juga mengerti nya tu kebaannya wak lai. Lo dapet dah wak kan. Ndak dapet dah wak lai kan. Astagfirullahaladzim. Doyan kau kan. Tuan nak diimport dan tengah ni. Gudang mah. Misalnya kalau ada di rumah, tu kan bisa ada tu telefon Iya. Kan pakai jaringan je lah tu lah. Internet juga lah tu dah. Iya. Jadi kalau itu ni udah halnya mau kasih banyak dah lah. Ya. Balik lu, balik. Tunggu tu. Datuk dengan tentang gua. Iya. Kan? Mulu. Ikut jatuh yang sentara. Yo dah, aku batangan di Sugi je nak. Batangan yang kau 49. Bang. Nanti diimport awak. Awak kasih kau tu untuk apa menduyan tak main apiang deh. Kau main apiang. Kau dah import lah, perlu ke bawah dang menghaki dang gua. Kecek nang yo nyang. Angkecek lah kecek godang kang Gedang. Hai. Saya dah. Pulang mandi deh pulang. Di. Bulunya tujuan mah. Itu dah tahan ada yang disuang di talang Itu Kau lagi pakai datuk nama Iya. Datuk buat lah pulang tu datuk kan. Jadi itulah. Balik je langsung aku lagi dah tunjuk lah. Yalah, makasih. Datuk Delok jadi tu. Delok awak tu dicin tu Terima
kasih untuk adik-adik udah kawan-kawan yang telah menghadiri musyawarah kita ko. Indak ke menyebut-nyebut yang lah terjadi ke belakang le. Jadi kita jadian pelajaran untuk kita bersama. Jadi bahas ada tambahannya bertah. Kalau menurut awak lu untuk anak kemuka ko pandai-pandai lah kita untuk memanfaatkan teknologi ko. Ah, bagus bertah. Ada Pia? Dia? Iyalah. Kamu ya Marta. Ah, iyalah. Jadi kita siap-siap untuk menghadiri acara 2 wilayah. Ya. Ah, tu pun sana. Kawak lekon. Tapi kan tak hadir Zan. Dan 2 hari ya telefon tak ada ke dah. Iya tak tangkap bang. Tak ada tangkap tu. Jadi di tegur warga nah yalah tu jadinya pelajaran sesama ya. Yalah pas acara aja ndak hadir loh insyaallah tak. Yalah kan kemana kan ke bawah atas tak. Nah yalah ni balik ketik dia. Enggak. Happy ya, dia masak lalu. Tidak lalu. Aduh, kemari deh. Ndak gitu dah. Minum lalu. Jadi latan je lah situ kau mau pulang yo. Mana tiba 5 dapat petang. Tak kolok petang. Ni tak kau. Iyo, hubungi ndak aktif, telepon ndak aktif. Jadi 5 petang itu tangkap. Iyo. Coba jalan. Pada salah paham loh. Kau cerita orang-orang aja. Cuman petang ketika jo dah Fauzan Benar. Jadi ya udah Fauzan lah begini. Kenapa jadi nak? Jadi lah. Petang lo ketika je dah Fauzan kan kena tegur seketik aja, ndak tertangkap. Tu ada. Iyo nyurang. Ya mungkin kok salah penyampaian orang dek ini deh. Buka nak buat daerah. Nya mana Halimah adik penyanyi itu Iya, ya. itu. Tak ada mengada, duduk aja berdua itu dah lain je pandangan orang. Kip kami penyanyi itu je. Kami kok iyo lancar lah kami tanya ke Halimah langsung kan. Tak ada bagai. Berdonong-donong dari orang. Tak ada bagai. Anak bi tu dah 5. Acara kan 3 hari lagi tolong hadir tadi. Jadi Sampai dah. Halimah, dia Dia dah dah tenang tenang. nak. ya. Dengar mana Fauzan dek main apa gini mah. Kurang lah main game dia senak dah. Lanjut lah sekolah lu. Banyak pengaruh gini sampai mah. Aku senak le lepas sekolah ya. Yang Fauzan kan mengontennya ketua pemuda. Ndak mah Fauzan pandai lah cewek. Iya gak? Tak ada je cewek tu. 500 tante mah. Iya. Salah. Mana dah? Kau dah berdua. Oh, itulah sama kita dah. Bilang. Assalamualaikum. Mulu. Assalamualaikum. Masuklah.
cara hutang dulu. Dia dapat juara itu nak. Masalahnya petang awak copet pula tu. Masalahnya banyak lo urusan di rumah kan. Tu nak sempat pun lihat kan. Ya, syukur alhamdulillah lah. Kita bawa piala kau. Kau piala kita bersama kau. Ya. Kau pialanya tak? Ya. Dia dapat juara berapa tahu tak? Yo, kita syukuri aja lah. Juara 2 ni dah. Yo, kau motivasi untuk kita ha. Kita pelok lah kita cat lah kantu pemuda kita. Lain dapat dia seketik banyak boleh cat tu. Ya. Gitu. Ya. Kita lantaran piala tu di situ je. Yo alhamdulillah kan le ada dana setiap Iya, lain ada seketik. Jadi dek awak ke wisuda namanya kuliah. Kok nyampang tak di rumah awak. Jadi kok ada lo niat untuk melanjut. Ada puji. Kau ke pemakaman dah udah kemana? Boleh kawan. Ada pegawai sama abang boleh. Oh itu dia. Oh dia. Malam besok kalau dapat. Bismillah. Nah, Oh dia. Dah dapat. Wah, besok siang dapat pemuda. dia lah lama sekolah dia. Dah Fauzan. Alo lah dah. Copetnya Puji, sedangkan Puji je apa lagi? Jadi acara yang kita buat tu akan tiba oleh kawan-kawan. Ba ada sibuk di game je pia. Iyalah, iya mah. Ada je cewek tu. Lanjutnya lah ke sekolah lu ke Di pos pemuda di order. 2 1. Ada itu menjauh ya. Yes. Boleh itu men. ada kamar. Oh, gitu mafia. Jangan main baju kok. Sampai kosan dari ketua.